Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Video kali ini kita masih di bab yang ketiga, Ad-Dars Ats-Tsalits Rihlah Al-Amal, dan kita nak sambung muka surat 72 berkaitan dengan fi'il mudhari' ataupun present tense. So di sini kita tengok ada 6 dhamir yang diberi yang kita dah belajarlah sebelum ni. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Dan kolom berikutnya ada huruf yang berwarna merah. Ini adalah huruf tambahan bagi setiap dhamir. So untuk membina fi'il mudhari', huruf tambahannya berbeza mengikut dhamir. Okey. Alright, so huruf tambahan untuk huwa, ya, hiya, ta, anta, ta, anti, ta dengan in ataupun ta dan ya nun, ana, a, nahnu, na. Okey. So huruf tambahan ini kita kena tambah di hadapan root word. Kecuali untuk anti je lah kita ada huruf tambahan di depan dan belakang. Okey, kita tengok contoh. Root word yang diberi di sini fataha, jalasa. Okey, so untuk huwa, huruf tambahan kita tambahkan ya di depan. So huwa yaftah, huwa yajlis. Kalau hiya, huruf tambahan ta, hiya taftah, hiya tajlis. So kita nampaklah beza. Huwa ya, hiya ta, huruf tambahan berbeza, bentuk fi'il pun berbezalah. Yang tak berubah adalah root word dia. Okey. Anta ta, anta taftah, anta tajlis. Anti ta dengan ya nun. Anti taftahin, anti tajlisin. Ana a, aftah, ajlis. Dan nahnu na, nahnu naftah, nahnu najlis kat sini. Okey. So kita tengok bentuk fi'il mudhari' itu berbeza mengikut dhamir dan huruf tambahannya pun berbeza mengikut dhamir. Okey, kita tengok latihan muka surat 73. So tukarkan fi'il yang diberi mengikut dhamir lah. Okey, seterusnya muka surat 74, betulkan perkataan yang dibolkan. Okey. Alright, saya tunjukkan contoh soalan yang pertama. Nahnu ufaddil ad-darajah al-iqtisadiyah. So fi'il yang salah adalah pada ufaddil. Okey, kenapa salah? Sebab fi'il ni bermula dengan huruf alif. So kita belajar tadi kalau bermula dengan alif adalah untuk dhamir ana. Tapi dekat depan digunakan nahnu. So salah lah. So kita tengok untuk nahnu huruf tambahan nun di depan. So kita betulkan ufaddil kepada nufaddil untuk nahnu. Okey. So kita refer lah dhamir yang diberi di permulaan ayat ni untuk kita betulkan fi'il yang dibolkan. Okey, seterusnya muka surat 75 dan 76, pilih jawapan yang betul. Okey. So sila beri perhatian contohnya pada soalan yang keempat lah. Ni tengoklah semua soalan tapi saya bagi contoh soalan yang keempat. Orang yang bertanya adalah at-taqim dan yang menjawab adalah ar-rakibah. So lelaki tanya kepada perempuan. Dan dalam dekat sini dalam tempat kosong ni disuruh kita pilih fi'il yang sesuai. So kena tengoklah kalau fi'il ni dia tanya kepada perempuan, so kena guna untuk anti. Kalau tanya kepada lelaki kena guna untuk anta. Okey, seterusnya muka surat 77. Di sini kita nak tukarkan ayat mengikut dhamir yang diberikan. Okey, so di sini ada dua tempat yang berwarna merah. Okey, bermaksud ada dua benda lah yang kita kena tukar. Yang pertama adalah yang warna merah yang pertama sebagai contoh pada soalan pertama perkataan tajlis itu adalah fi'il mudhari' yang kita baru belajar di muka surat 72 tadi. Okey, yang kedua kita kena tukar pada dhamir yang berada di hujung, tempat merah yang kedua. Okey, notanya boleh rujuk dalam buku bab 2 muka surat 37. Okey, saya tunjukkan dulu. Ini adalah nota lah untuk tempat perkataan merah yang kedua. Okey, so di sini kita nak tengok padanan. Huwa, hu, hiya, ha, anta, ka, anti, ki, ana, i, nahnu, na. So ini adalah dhamir yang kita dah belajar sebelum ni. Dan yang kita nak fokuskan untuk jawab latihan adalah dhamir yang kedua untuk dhamir yang bersambung. Okey. Alright, so kalau kita tengok di sini soalan yang pertama, anta tajlis fi maq'adika, dan dia suruh tukar kepada anti. So kedua-duanya kena tukar kepada anti. So yang pertama fi'il mudhari' untuk tajlis anta, kalau anti dia akan jadi tajlisin. Kita kena tukar kepada tajlisin untuk anti. Okey, seterusnya maq'adika, ka untuk anta. So sekarang dia suruh tukar kepada anti, dia akan jadi maq'adiki. Macam tu. Okey. So di sini ada dua tempat yang kena betulkan. Yang pertama fi'il rujuk muka surat 72. Dan tempat merah yang kedua adalah dhamir rujuk muka surat 37. Okey, untuk jawab latihan.
So itu saja untuk video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.